Hello semua, selamat datang ke Turbo Bagger. Dalam video ini kita akan melihat cara untuk mendepositkan dana dan mengaktifkan akaun Turbo Bagger anda. Sebaik sahaja anda log masuk. Dari papan pembuka anda, klik pada 3 baris di sudut kiri atas dan pilih deposit dan kemudian pilih deposit baru. Daripada menu lungsur, anda akan mempunyai dua pilihan di sini. Sama ada membuat deposit dalam Turbo berasaskan Solana atau USDT BEP20. Itulah pilihan yang akan kami gunakan. Sekarang masukkan jumlah yang anda ingin depositkan dan klik pada bayar sekarang. Hanya hantar dana daripada mana-mana dompet kripto anda atau pertukaran pada alamat deposit yang diberikan atau dengan mengimbas kod QR. Pastikan anda menghantar token Turbo melalui rangkaian Solana sahaja. Deposit USDT BEP20 akan ditukar secara automatik kepada token Turbo. Selepas seminit, pergi ke status deposit di bawah deposit untuk mengesahkan bahawa deposit anda disahkan. Itu sangat cepat kan? Sekarang mari kita beralih ke bahagian pengaktifan akaun. Klik pada pengaktifan dan pilih pengaktifan baharu. Semua dana yang anda deposit dapat terkumpul ke dalam dompet pengaktifan anda seperti yang anda boleh lihat di sini. Tampal satu dan sahkan ID pengguna anda yang anda ingin aktifkan. Dengan cara anda boleh mengaktifkan akaun mana-mana ahli pasukan anda juga. Kini satu-satunya package yang ada ialah 1000 Turbo, tetapi anda pasti boleh melakukan berbilang pengaktifan sekaligus dengan memasukkan bilangan pengaktifan yang ingin anda lakukan dan kemudian klik pada aktifkan sekarang. Boom! Anda baru sahaja mengaktifkan ID itu kerana anda akan menerima pengesahan POP dan juga email. Dan pulangan harian anda akan mula masuk mulai hari berikutnya. Mudah kan? Begitulah cara anda membuat deposit dan mengaktifkan package anda.